Di sebelah kanan nampaknya sekarang ini kita sekarang sedang berada di hujung perlawanan. Cuba menyerang berhabis-habisan. Dengan dia hanya menunggu masa untuk menyerang Whistle. Whistle penambah nampaknya masih lagi diselamatkan. Bola lagi dalam pusat permainan. Satu hadaran. Cantik. Dua tiga burung terbang, kita menang! Tak sabarnya nak tengok perlawanan akhir. Iya nih, kayaknya seru. Malaysia lawan Indonesia. Yalah. Oi, kalau dapat tengok kat stadium, mesti seronok. Betul. Mimpilah. Nak dapat tiket pun susah. Mesti ramai orang. Nanti Daddy bawa aku tengok. Ya ke? Bawa lah kita orang sekali. Kita orang kan kawan baik kau. Takkan nak tinggal kot. Yalah. Hasan, kita kan kawan? Betul. Please, Hasan. Yelah, nanti aku belikan. Terima kasih, Azai. Dah tu. Bising. Pergi. Balik. Atuk nak tiket? Atuk tak kisah. Kalau tak ada, tengok je kat TV. Dah, pergi balik. Habis bersepak. Terima kasih, Atuk. Balik dulu. Ihsan, dah ada tiket ke belum? Belum. Daddy aku sibuk. Tak sempat nak beli lagi. Enggak sabar mau nonton. Ehsan, ingat lah. 7 tiket. Yalah. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Kat sini kot. Ya. Tak ada. Kat mana agaknya? Aku tahu. Mesti akak simpan dalam ni. Betul. Tak ada juga. Marilah kita tanya akak. Akak ni buat terkejut je. Betul. Nasib baik kita orang tak. Tak apa. Akak lagi terkejut tengok bilik korang. Kenapa sepah-sepah ni? Kita orang tengah cari baju bola. Untuk apa? Nak pakailah. Akak, kita orang nak pergi stadium. Tengok perlawanan akhir bola sepak. Hah? Yang Malaysia lawan Indonesia tu ke? Nak ikut. Dah ada tiket ke? Belum lagi. Tapi Ihsan belikan nanti. Dia belanja semua kawan baik dia. Hah? Ya ke? Suruh dia belikan untuk akak juga. Mana boleh? Akak pergilah sendiri dengan kawan baik akak. Entah. Koranglah kawan baik akak. Tak. Kita orang adik-adik akak. Oh, tak apa. Carilah sendiri baju bola tu. Ya. Upin, Ipin. Mari sini. Ada apa tu? Kenapa tu?
Sama-sama. Atuk pergi ke? Mestilah. Kalau tak, siapa yang nak bawa korang? Tanya je. Atuk, tiket ni 4 je. Dua untuk korang, 2 lagi ajaklah kawan-kawan. Atuk dah ada. Mana cukup? Kawan-kawan kita ramai. Ajak kawan baik je lah. Kawan baik? Pin, jangan bagi tahu sesiapa yang kita ada tiket. Kita tunggu Ehsan punya tiket dulu. Harap-harap ada. Jadi, kita semua boleh pergi tengok dekat stadium. Stadium? Marvelous! Sudah ada tiket ke? Mana ada? Alah. Tunggu je lah. Tak sabar. Janji ni tak sabar. Dah. Jom main. Jom. Saya. Fizi, kau tak apa-apa? Aduh, kepala aku pusing. Maaf Fizi, aku tak sengaja. Kau baringlah. Nanti pingsan. Tak apa. Kawan-kawan. Daddy aku kena pergi kerja luar bandar. Jadi, tak sempat nak beli tiket. Minta maaf banyak-banyak. Aku balik dulu. Tadi tiket tak payah pergi. Apa nak bising-bising? Tapi, aku dah berangan-angan nak ke stadium. Oi, apa tarik-tarik tangan aku ni? Aku berangan tadi. Tak habis-habis berangan. Kak, macam mana ni Upin? Sekarang kita je yang ada tiket. Nak pilih siapa? Tak tahu. Diorang semua kawan baik kita. Mana boleh pilih-pilih? Betul. Nanti mesti ada yang merajuk. Mana kawan-kawan lain? Dah balik. Uncle, nak tanya sikit? Ayo, banyak pun boleh tanya. Tanyalah. Perlawanan akhir Piala Liga Super Asia. Wow! Ini tiket untuk Uncle kah? Bukan. Tiket tu untuk kawan baik kita orang. Uncle lah kawan baik Upin sama Ipin. Korang ada tiket bola? Asyik! Udah ada! Saya suka! Kawan-kawan! Tiket bola dah ada ni! Ipin, betul ke? Aku nak ikut. Saya juga. Marvelous! Boleh lah. Jangan tinggalkan aku pula. Tahu. Aku juga mau ikut. Mau duduk di sebelah Memeh ya? Alah, macam tu. Boleh tak? Saya nak duduk depan. Nak jual layak. Kat sana aku nak beli macam-macam. Pakai baju yang bagus. Oi! Diamlah! Dia orang ada 2 tiket bola, mau kasih 2 orang kawan baik. Ada faham? Itulah. Tak tahu nak bagi siapa.
Orang semua kawan baik kita orang. Betul. Senang je. 1 tiket bagi aku. Lagi 1 bagi Ihsan. Atau Mail. Atau Jadi. Perempuan tak payah pergi. Tengok kat rumah je. Fizi. Memang kenal. Aku salah cakap ke? Minta maaf. Ish. Apa? Padan muka. Mana kau dapat tiket Mana korang dapat tiket? Mana? Cakaplah cepat. Atuk. Mana Atuk ni? Atuk! Nanti. Makan. 2, 3 kudap-kudap. Ini durian sangat sedap. Itu durian IOI. Baru sedap. Ini pun sedap juga. Nyam-nyam. Itu durian udang merah. Patutlah sedap. Tapi yang ini paling enak. Isinya tebal. Sedap. Oh, itu musangking. Yang orang tergila-gila suka. Betul. Harganya mahal. Opa tak mampu beli. Korang datang ramai-ramai ni apa hal? Atuk, Upin dengan Ipin. Atuk bagi tiket bola. Untuk kita orang tak ada ke? Tak ada. Dah habis terjual. Alah. Korang berdua dah pilih siapa yang nak dibawa? Belum. Susah nak pilih sebab semua pun kawan baik. Mana tiket tu? Bagi Atuk. Siapa nak pergi? Saya. Meme dengan Susanti pun nak pergi tengok. Kita mau tengok stadium, bukan tengok bola. Enggak pernah ni masuk stadium. Saya pun. Itu je. Semua saya punya. lah. Semua saya punya. Apa lagi datang ramai-ramai ni? Atuk, nanti kita tengok bola sama-sama ya. Kita orang dah ada tiket. 2 Atuk bagi, 2 lagi Upin Ipin bagi. Jadi, Upin Ipin tak pergi ke? Meme dengan Susanti pula. Meme dengan Susanti tak jadi nak pergi. Kaki Upin bengkak. Tak boleh jalan. Jadi Upin tak boleh pergi. Ipin pun tak pergilah. Bertuah korang dapat kawan baik macam mereka. Tapi korang ada ingatkan mereka? Patut kawan baik. Kita tengok sama-sama. Satu hantaran. Adik ini peluang terakhir kita. Hantaran cantik. Nampaknya adakah Messi mampu bertahan? Oh tidak! Oh sayang, 1000 kali sayang. Susanti, ibu negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Betul? Pandai Susanti. Soalan seterusnya, namakan ibu negara Indonesia. Jakarta! Wah, semua tahu. Mestilah cikgu.
Sebabnya Susanti dari sana. Ya, benar tu. Bagus murid-murid cikgu. Oh ya, cikgu ada satu pengumuman. Tak lama lagi ada sebuah tadika nak datang ke kampung durian runtuh dan melawat tadika kita. Jadi, kita kena adakan satu permainan. Saya suka. Kita boleh main masak-masak. Masuk-masuk. Kau berdua je lah main. Tak nak kau main. Cikgu, main congkak. Baik, Cikgu. Ni saya mesti menang. Cikgu. Lawan pantun, cikgu. Itulah cikgu. Cikgu. Buat pertandingan. Ada hadiah baru seronok. Macam mana, Cikgu? Okey tak? Betul. Kita adakan pertandingan bola beracun. Bola beracun? Beracun? Kita mesti menang. Kita tak boleh kalah. Nanti Karis ketahukan kita. Betul. Jangan risau. George Singh ada. Kita pasti menang. Tapi aku tak nak main. Kenapa? Aku takut. Sakit kena balik bola. Tak sakit pun. Macam kena balik selipar je. Yelah, Fizi. Lagipun cikgu dah pilih kita 8 orang. Jadi kau kena main juga. 8 orang murid yang akan mewakili tadika kita ialah Mail, Dah agak dah. Ehsan, Makanan ada. Mei, Saya suka. Susanti, Jajit, Marvelous. Upin dan Ipin. Kita lah. Nama-nama yang cikgu sebut tadi, jangan lupa berlatih ya. Nasib baik nama aku tak ada. Yeay. 6, 7. Cikgu, baru 7 orang. Main diam. Mail, Ehsan, Mei, Susanti, Jajit, Upin. Oh, cikgu tertinggal nama. Fizi. Fizi main. Tapi aku tak tahu mainan bola beracun macam mana. Tak apa. Aku tahu siapa yang boleh ajar. Ingat, kalau korang semua nak menang, kenalah pandai tangkap dan elak. Faham? Bola pasal saya tak sabar ni. Bila abang baling, elak. Sedia ya? 1, 2, 3. Aku tak nak main. Sabarlah Fizi. Tak payahlah nangis. Kenapa tak elak? Macam mana nak elak? Abang tak ajar lagi. Abang cakap kena baling dari paras pinggang ke bawah. Ini tak aci. Betul. Abang salah. Korang pendek sangat. Meme, cepat baling bola tu. Ni main bola sepak. Suka-suka je nak tendang-tendang. Maaf bang, tak sengaja. Ish, malaslah abang nak ajar lagi. Habis bola abang ni bawa lori. Abang Saleh, jangan.
Janganlah macam Tak tu. nak lah. Rajuk ke? Entah ya. Sekarang macam mana? Siapa mau ajak kita? Kalah lah kita. Alamak. Sampai pun kau. Maaflah, lambat. Nah, pantau elok-elok. Ha? Nak pergi mana tu? Nak ikut. Jangan kacau. Tata. Sibuk betul Abang Saleh. Ya lo, dia mana mau pergi? Merepek kot. Dia nak ke inap desa Tok Dalang. Apa tu? Alah, Tok Dalang homestay. Takkan korang tak tahu? 2, 3 Rama-Rama. Oh, sudah tukar nama? Kenapa? Iya. Yelah. Banyak panas oh. Hai, Tok Dalang. Mau pergi mana? Homestay ah? Atong. Berapa kali aku dah cakap? Bukan home sate. Homestay. Ayah, sorry. Lain kali Wah mesti ingat punya. Jangan marah lah. Tok Dalang. Tunggu. Ayo. Nato nak kabar lama. Mau pergi home sate kah? Saya mau ikut. Ya. Dia mau pergi itu homestay. Alah, home sate lagi. Itulah sebabnya sekarang jadi inap desa Tok Dalang. Yang korang datang ramai-ramai ni apa hal? Atok nak keluar ni. Nak tolong Saleh kemas kat sana. Ada tetamu nak datang. Tepi. Sakitnya. Itulah, bawa lagi laju-laju. Dah tu tak tahu nak break. Apalah Mail macam mak rempit lah. Bukan. Macam pelumba Pasikatan Handal Negara. Boleh? Oh, bagus. Kau dari mana tergesa-gesa ni? Inilah aku nak cakap. Tadi aku nampak ramai budak-budak dekat inap desa Tok Dalang. Oh, itu mesti murid-murid tadika dengan guru dia orang. Dia orang main baling-baling bola. Dahsyat. Entah, itu tadi yang cikgu cakap nak lawan bola beracun dengan kita. Kalau betul lah. Ish. Teruk. Kenapa? Dia orang besar-besar. Tinggi. Habislah kita. Macam mana ni? Oh my god. Kau mau main deh. Upin, apa kita nak buat sekarang? Tak nak main. Habislah kita. Apa pula habis? Pergilah berlatih. Betul. Atuk aja. Boleh kan tu? Tapi ni main baling selipar. Kita orang hebat. Sama je lah dengan main bola beracun. Atuk mula ya. Atuk pun nak main. Mestilah. Nak tunjuk korang cara orang hebat main. Cepat tu, cepat. Selamat datang kepada semua. Cikgu nampak kurus lah. Selamat pagi murid-murid. Cikgu percaya kamu sudah berlatih bersungguh-sungguh untuk pertandingan ini. Betul? Betul. Nak menang? Bagus. Jadi ingat, gunakan 4K. Kemahiran, kekuatan, kemahiran dan kemajuan. Dengan itu, kita pasti menang!
Semangat nak menang tu bagus. Tapi yang penting bila main, ikut peraturan. Jangan baling kuat-kuat. Nanti kawan-kawan cedera. Faham? Ini kau mereka. Mana datang? Budak Mak Saleh tu yang aku kalahkan. Aku nak kalahkan budak Jepun tu. Bagus, semangat. Kita orang budak-budak perempuan tu. Tak boleh. Kenapa? Iya, perempuan lawan sama perempuan dong. Biar adil. Yelah. Saya. Kau jaga yang tu. Macam mana? Boleh? Ya, Susanti. Senang je ni. You can do it. Jaga kau. Sangat kuat. Tunggu kita orang main. Senang aje. Macam main balik selipar.
adik saya Ipin. Dia mana faham. Saya faham. Nama saya Kwanzaa. Nah, yang ni percuma. Tapi ini RM2. Murah je. Alamak! Ada bola lagi. Mana ni? Mana? Cikahia. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Kamu orang Indonesia? Iya, saya dari Jawa. Oh, kalau saya dari Jakarta. Terus di sini kamu nginep di mana? Saya nginepnya di Inap Desa Todalang. Di sana tempatnya bagus banget. Pokoknya seru deh. Seronok main bola beracun. Tak sakit pun. Sebab bola lembut. Betul. Kawan-kawan pun boleh main juga. Nanti dapat ramai kawan baru. Lapar. Coba ini. Ni gelas Upin dan Ipin. Enak. Iya, memang enak sekali. Enak. Wah, lihat ini. Ada kartu gratis. Berhadiah 200 kartu AR. Ayo, beli mi gelas Upin dan Ipin dan kumpul kesemuanya. Betul. Ipin, jangan boleh. Upin dan Ipin, inilah dia. Kembar seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Pagi senangi siapa jumpa. Pagi senangi siapa jumpa. Pagi senangi siapa jumpa. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Ramai ni orang. Mesti ada apa-apa. Okey, terima kasih. Wah, ais kepal. Ya, Ros. Mau makan ais kepal? Boleh duduk sana. Hai. Kalau mau bungkus, tolong beratur. Bungkus satu. Mau apa, Prisa? Sirap ada, susu ada, coklat ada, asam buah ada, oren ada, semua ada. Akak kau belum balik lagi? Belum. Ya. Akak dah balik. Lambatnya balik. Mana pergi? Singgah warung mutu. Beli ais kepal. Ais kepal? Ramai orang beratur beli. Ais kepal tu... Ais kepal tu apa? Alah, ais batu disagak jadi ais hancur. Kemudian, ais hancur ni dikepal-kepalkan. Begini, sampai bulat. Lepas tu letak sirap. Sedap. Bagus mutu jual tu. Susah nak dapat sekarang. Masa dulu, ais kepal ni yang budak-budak suka makan. Manis, sejuk, memang segar rasa. Makan pula masa cuaca panas. Nak apa? Nak rasa ais kepal. Nah. Yeay, ais kepal. Mana ais kepalnya? Dah habis. Macam ni kan? Korang nak buat apa pasal ni? Korang tahu ais kepal? Ais kepal? Tahu? Ada jual kat warung kemutu. 2-3 kuih kari pop, ais kepal sangat sedap. Marvelous. Orang tahulah. Sedap sangat ke? 2-3 laba-laba. Ayam goreng Mael pun kalah. Mana boleh banding macam tu? Ayam goreng aku, makanan. Makan panas-panas. Ais kepal, air. Makan sejuk-sejuk.
Oh, sudah salah. Ipin, lepas sekolah kita pergi beli. Tak sabar je nak Opa pun dah bagi duit. Kita pergi sama-sama. Aku pun nak rasa juga. Aku pun nak. Terima kasih, Tuan Payung. Kau belanja. Jangan lambat, nanti habis. Apa pun tak dapat. Ais kepal tu laku keras. Wang sente bergoyang Upin Ipin. Ayo, kecil. Jangan ini macam. Angkat terkejut. Nanti jatuh juga. Uncle, kita orang nak ais kepal. Ayo. Hari ini tu air batu tak sampai. Jadi, ada ais kepal ke tak ada? Hari ini tak ada. Uncle! Ais! Kepal! Satu! Hari ni ais kepal tak ada. Hello, pakcik. Ni Aisan pingsan. Indah izin selamanya. Betul. Tak dapat juga kita makan nasi kepal hari ni. Itulah. Boleh pula hujan lebat tak berhenti-henti. Wah! Tak sangka adik-adik akak suka tengok hujan. Akak ni, kita orang tengah bersedih tau. Kenapa? Sebab dari semalam tak dapat makan nasi kepal. Kumpulan kita orang. Oh. Batu belah, batu bertangkup. Makanlah aku. Aku kepunan ais kepal. Akak! Tak payahlah sedih sangat. Ais kepal je pun. Yelah, akak dah makan. Makan sorang-sorang pula tu. Mana Haji? Yelah, akak salah. Mari akak buatkan korang ais kepal. Akak buatkan? Iya. Nak ke tak nak? Sedia? Apa yang berkumpul? Berkumpul ni buat apa? Akak nak buatkan kita orang ais kepal. Pandai ke kau buat? Senang je. Opa nak? Mestilah nak. Ais kepal sirap 1. Baik, Opa. Ada rasa lain-lain ke? Ada rasa susu, coklat, bandung, oren dan macam-macam lagi lah. Oh, kalau macam tu Ipin nak. Tak ada nak. Ada rasa sirap je. Alah. Akak, nak cuba? Akhir sekali, kita tuangkan sirap. Macam ni. Siap ais kepal sirap. Opa, ais kepal datang. Iya. Sedap ni.
Sepah. Agak. Pula. Nah, Akak bagi kita orang. Ramai ni orang. Tambah satu lagi Okey, no problem. Harap sempatlah dapat sebelum habis. Cepat-cepat. Ais kepal. Wah, Saya mau 3. no problem. Saya nak 5, durian lebih tau. Okey, boleh. Cendol satu. Cendol? Apa dah cendol? Orang nak makan ais apa ni? Uncle, ada lagi. Ada banyak lagi. Semua orang jangan risau. Kita orang nak 2 ais kepal durian. Okey. Ayo, ini mesin tak boleh pusing. Sudah rosak. Ros baru beli tadi. Macam-macam boleh isi. Banyak poket opah. Senang. Iya, bagus ni. Warna lain ada, Ros. Ada. Tengok ni opah. Cantik kan? Wah. Ha, dah rasa ais kepal durian? Sedap ke? Tak tahu. Tak rasa pun. Lah, kenapa? Tiba-tiba mesin kisar dia rosak. Betul-betul. Kesiannya. Tak apa. Warung mutu tetap ada. Lain kali boleh makan. Tak nak. Kita orang tak nak makan ais kepal dah. Betul-betul. Jom, Ipin. Jom. Hai, merajuk pula. Ha, opah. Tengok ni. Yang ni cantik. Bin, lepas ni kita main jom. Ayo, enaci. Jangan kata pecah. Nah, enak panue. Mak dah sampai. Ipin, sini mari. Ya, Uncle. Boleh tolong sama Uncle? Boleh. Bawa ini mesin pergi baiki sama itu Uncle lah, Tong. Oh. Tak boleh. Berat. Jangan risau. Sapi. Ayah, apaan sih? Nala boleh? Boleh pergi sama Sepi. Baik-baik Sepi. Sepi. Hai, pujuklah dia dulu. Abang Is. Macam ni. Alah. Suka? Uncle, biar saya hantar. Terima kasih, Is. Ikut. Jom.
Sepi. Go! Uncle, kita orang bawa mesin nak baiki. Ayah, lain kali ya. Pelan-pelan datang. Maaf, Uncle. Cuba Uncle tengokkan. Ini motor punya. Ais kepal satu. Allah. Apa? Mesin sudah baiki kah? Sudah. Tapi, tengok ni. Tada! Ini budak. Balik dulu, Uncle. Bye-bye. Tunggu dulu. Abang nak belanja ais kepal durian. Yeay! Ais kepal durian! Terima kasih, Abang Is. Tunggu Uncle kasih cepat buat. Upah kita orang pun suka makan ais kepal. Satu petang tu... Langsung apa tak dapat makan ais kepal. Kesian. Uncle, tambah satu lagi ais kepal durian. Okey, siap. Nah, makan. Wah, sedap ni. Upin, dengar dulu. Upin lagi Upin, inilah dia. Kembang seiras itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kau disenangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul. Upah merajuk. Bahagian 1. Ikan, ada ikan. Beratnya. Ikan besar ni. Dah kena. Betul. Cepat tu. Skill kan ni. Dapat pun. Besarnya. Hebat dah tu. Tahu tak apa. Akak. Tengok ni. Apa tu? Tengoklah. Wah, besarnya ikan. Orang tangkap ni? Mestilah. Tak, Atuk yang tangkap. Tapi Atuk bagi kita orang. Dia kata nanti dah masak, bagi dia sikit. Yelah. Dah, pergi mandi. Orang pun dah bau ikan. Baik. Ya, Ros, Opa nak pergi pekan. Mungkin lambat balik. Kau makan dengan adik-adik kau ya? Ya, Opa. Apa yang kau goreng tu? Telur
Kan? Atuk tangkap ikan dengan Upin Ipin tadi. Ada pula telur. Dah lama opah tak makan telur ikan. Simpankan sikit ya. Beruang punya budak. Kak, Opah mana? Opah keluar pergi makan. Kenapa tak cakap? Kita orang nak ikut. Betul? Opah pergi masa korang tengah mandi tadi. Itulah, mandi lama sangat. Dah, mari duduk. Makan. Ayam goreng tak ada? Tak ada. Makan ikan yang korang tangkap tadi. Sedap tau akak masak. Ni apa? Inilah telur ikan. Jangan nak makan dulu. Sedap. Tak boleh. Ini untuk Opah. Alah, nak sikit je lagi. Bolehlah. Nah, cukup. Lepas ni hantar makanan kat Atuk. Baik. Nak pergi mana tu? Terkejut aku. Nak pergi tandas lah. Ajaklah aku. Telur ikan. Ada lagi ni. Opah tak nak kot. Opah! Buat apa kat dapur ni? Nak ke tandas. Opah belum tidur lagi? Belum. Opah baru balik. Belum makan lagi. Belum makan? Ros, telur ikan tak di mana? Opah, kita orang dah makan habis telur ikan tu. Telur ikan tu siapa punya? Opah punya. Tahu pun. Jadi kenapa makan? Telur ikan tu sedap, Opah. Opah marah ke? Mestilah marah. Kan akak dah cakap. Itu Opah punya. Tak apalah, Ros. Jangan bising-bising. Dah malam. Pergi tidur. Baik, Opah. Akak. Jangan tutup lampu lagi. Kita orang nak kena tandas. Bertuah punya budak. Dalam bilik. Tidur lagi kot. Selalunya Opah yang bangun dulu. Pergilah panggil. Ajak makan. Jom Ipin. Jom. Kenapa sedih? Opah mana? Opah kata... Opah. Mari makan. Opah. Korang makanlah. Tak payah tinggal kat Opah pun. Opah tak ada selera nak makan.
Habislah korang. Opa dah merajuk. Nanti Opa lari ke batu belah batu bertangkup. Dia cakap macam ni. Batu belah batu bertangkup. Makanlah aku. Tangkuplah aku. Aku kepungan telur ikan. Batu tu pun terus terbuka luas dan terus ngap Opa. Tahu takut? Opa, nak salam. Opa, kita orang minta maaf. Bukanlah pintu. Jangan kacau. Biar Opa rehat. Dah, jangan nangis. Pusing. Pergi sekolah, nanti lambat. Tapi... Opa merajuk. Dia kempunan telur ikan. Apa itu? Dia cakap dia punya opa mau makan telur ikan tapi tak dapat. Oh, kenapa? Dia berdua makan habis. Wah, kamu sudah berdosa dengan opa. Minta maaf aja sama opa. Habis itu, beli aja telur ikan di pasar. Kasih ke opa. Betul-betul. Kita kena betul kak ni. Betul. Goreng telur lah sayang. Telur apa lah sayang. Telur ikan lah sayang. Ikan apa? Amboi, pandai nyanyi. Kak, belikanlah opah telur ikan. Please. Nak pujuk opa lah ni. Kalau nak pujuk, tak boleh dengan telur ikan yang dibeli. Tak sama. Nanti opa bertambah merajuk. Kesian tau. Jadi, kita orang kena pancing ikan? Begitulah. Tak payah sedih-sedih. Senang je nak pujuk opa. Macam mana? Ikutlah kak. Sana. Yang tu. Tak bersih-bersih tau. Opa tak suka dia berdebu ni. Bersih pun. Mesti Opa dah tak merajuk kan? Cepat. Opa dah balik. Tada! Opa suka? Ish, apa ni? Kau berdua dah makan? Belum. Tunggu Opa. Nak makan sama-sama. Tak payah. Makan je habis-habis. Opa penat. Opa! Opa dah tak sayang kita. Korang menangis ke? Mari pergi pancing ikan. Apa hal tiba-tiba je ni? Dah tu nangis pula.
Bolehlah. Jom. Tapi bagi tahu akak kau dulu. Atuk, kita kena tangkap ikan banyak-banyak tau. Yang ada telur ikan. Yelah. Oi, patutlah masam muka. Tak dapat ikan. Jadi tak adalah telur ikan. Tak dapat nak pujuk apa. Betul. Kita orang menyesal sangat. Diorang dah menyesal. Kita nak balik. Tapi menyesal pun dah lambat. Opa dah tak sayang kita. Dia tak pedulikan kita. Ini semua pasal makan telur ikan. Kesal sangat. Opa dah merajuk. Ish, mana ada opah merajuk? Opah tak nak makan sebab gigi opah sakit. Nak bercakap pun tak kuasa sebab penat kena ulang alik ke klinik gigi. Itu je. Jadi Opa sayang kita orang? Mestilah sayang. Jadi Opa tak merajuk lah. Siapa kata opah merajuk? Telur ikan. Mana akak dapat? Beli kat pasar lah. Tapi sebenarnya opah tak merajuk kan? Akak dah pakat dengan opah. Nak ajar kau berdua. Lain kali jangan makan hak orang. Faham?